Senam ni dia 20%. Dia sebenarnya diet, kita punya stres ataupun tidur nombor 2, and then kita punya baru aktiviti kita. Nak kurus tak boleh makan karbohidrat. Mitos ke fakta? Dia nak kata mitos ke fakta, saya boleh kata dia kurang jelas lah. Again, dia type of carbohydrate dan juga depend dia punya keadaan, situasi. Okay. So, kalau dia diabetik, dia makan karbohidrat yang tinggi, walaupun dia natural karbohidrat dan dia tak boleh proses karbohidrat tu, memang dia kena kurangkan karbohidrat. Kalau dia makan benda bertepung, kalau orang tak ada macam tak insulin resistant, dia tak teruk katakan, dia boleh just skip benda yang bergula, bertepung kan, benda yang highly processed, dia boleh nampak turun berat cepat. Sebab dia automatically dia akan makan karbohidrat yang bersama dengan protein fat yang lebih bernutrisi. Glycemic load dia kurang berbanding dengan kuih-kuih muih. Tapi kalau untuk orang yang ada kencing manis, dia punya rintangan insulin yang teruk, dia kena potong karbohidrat overall. Okay. So nak kata dia betul ke tak, dia depend, dia kena tengok lebih dalam sikit kepada situasi orang tu dan jenis orang. Okay. Depends pada situasi jugalah. Tengok orang, tengok jenis carbs tadi. Lemak punca utama berat badan naik. Mitos ke fakta? Lemak apa? Menarik. Lemak jenis apa? Kalau lemak trans fat, yang dia tengok tu adalah, yang data dia dapat adalah lemak yang highly processed. Sama benda yang salty, dia daripada makanan yang highly processed. Data dia dapat tu daripada situ. Dia tak tengok overall orang tu makan jenis macam mana. Tapi dia memang sebenarnya tak ada evidence makanan berlemak menyebabkan kita naik berat ataupun kena masalah jantung, kecuali kalau kita ambil benda yang juga ada karbohidrat ringkas yang juga tinggi, tepung, gula. Okay, so kalau kita ambil benda yang karbohidrat ringkas, karbohidrat bertinggi, dan kita masa tu kita ada rintangan insulin, kita ada insulin yang tinggi, dan kita ambil high fat sekali, then yes, kita boleh naik berat. Diet lebih penting untuk turunkan berat badan berbanding bersenam. Mitos ke fakta? Diet memang dia lebih penting. Diet memang foundation of kita punya kesihatan. Sebab kita makan, kita juga feed by microbe kat dalam perut kita. So microbe dalam perut ni kita bela. Apa yang kita makan, begitulah community dia. Okay. Kalau kita makan benda tak elok, community tak baik lah dalam perut. Okay. Dan bila kita ada masalah digestion, kita akan senang naik berat ataupun turun berat mendadak. Senam ni dia 20%. Dia sebenarnya diet, kita punya stres ataupun tidur nombor 2, and then kita punya baru aktiviti kita. Sebab kita jangan salah faham, exercise bukan satu keperluan. Okay. Yang keperluan aktiviti, berjalan kan, buat kerja. The light activity tu, itu physiological needs. Kita mesti kena berjalan. Orang yang masalah lutut, dia senang naik berat sebab dia tak berjalan. Okay, exercise bukan satu benda yang kata sangat penting lah, bukan. Tapi dia membantu. Ya, dia membantu untuk turunkan berat. Of course, dia membantu untuk untuk jaga mental health. Ya, memang betul. So, exercise membantu tapi dia bukan priority. Kita kena betulkan yang priority dulu, baru kita pergi ke exercise. Jangan kata saya, jumpa mana-mana fitness trainer ke, pergi jumpa mana trainer Muay Thai ke, dia akan kata benda sama. Sama ya, Dia akan kata benda sama.